Bos, pening kepala sebab tak tahu progres kerja staf dah sampai mana? Jom saya tunjukkan cara nak pantau jadual kerja staf secara visual menggunakan fungsi gancat di dalam Google Sheets. So dekat saya ni dah ada jadual data, tugasan, PIC, tarikh mula, tarikh tamat. Sekarang ni kita nak bagi warna sikit dekat dalam ni supaya kita dapat visualize gancat dekat dalam kita punya Google Sheets. Okay, pertama sekali boleh klik dekat belah atas ni, kita akan pilih conditional formatting. So conditional formatting ni kita pilih custom formula. Dan custom formula tuan-puan boleh ambil saya punya formula ni. Ambil saja. Pastikan E adalah merujuk kepada tarikh kita yang tengah pilih tu. Dekat sinilah E, tarikh yang pertama. Kemudian C merujuk kepada tarikh mula dan D merujukkan kepada tarikh tamat. Okey, dah selesai. Pastikan kita tambah sama dengan dekat formula kita dan apply E2 sehingga AH. Okey, sekarang dah siap. Kita bagi warna sikit. Okey. So, dah siap anda punya visualize gancat. Jangan biarkan projek syarikat tertangguh akibat sistem pemantauan yang lemah. Nak dashboard projek yang sistematik supaya anda boleh pantau semua gerak kerja staf dengan jelas, dapatkan bundle Beta Office melalui link di bio kami sekarang.